Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita tidak yakin akhirat itu lebih baik daripada dunia ini, kita akan berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan cari-cari alasan kenapa kita boleh langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sedapkan hati kita macam-macam yang kita kata boleh lakukan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini merupakan bisikan syaitan. Allah boleh biarkan kita dalam kegelapan ini. Allah biarkan kita rasa kita berjaya, kita kaya. Tengok, kalau betul salah, tentu Allah dah turunkan hukuman kepada aku. Kita sangka kita betul. Allah biarkan kita satu kali, Allah terbalikkan kita. Itu kalau di dunia, kita masih berpeluang untuk bertaubat. Bagaimana Allah biarkan kita seperti itu sampai kita meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Pula tu di akhirat nanti kita tidak dapat bau syurga. Kita takutlah pada hari ini kita sengaja nak puaskan hati kita langgar perintah Allah dan kita cari alasan untuk membolehkannya.